そう、スピードじゃないですよ。チームワークが全てだ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Alright, 7 September nanti Elaps akan adakan satu lagi larian macam tahun sebelum ni, Elaps Ekiden. So Ekiden ni best guys. Ekiden ni dia 4 orang runner, kita lari half marathon 21 km. So lebih kurang seorang lari dah 5 kilo lebih sikit lah. Dan the best part, kita lari secara berganti-ganti. So saya nak ajak semua tribe Cakap Jepun Academy, kita nak ajak semua orang untuk kuatkan fizikal. 7/9 lambat lagi. Sekarang baru nak masuk bulan 5. Registration akan tutup early bird RM60 saja seorang. Registration akan tutup early bird registration RM60 saja seorang dah nak tutup. So saya harap semua tribe Cakap Jepun yang mana yang sekarang ni tengah lemau, sekarang ni belum lagi fit, kita ada banyak lagi masa. Bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Kita ada banyak masa lagi untuk kita practice dan kita training. Sekarang ni dia peperangan mental dulu, bukan peperangan badan kita lagi. Just a quick recap apa yang berlaku masa Ekiden kami join tahun lepas. Tahun lepas bukan 4 orang runner, 5 orang runner untuk satu pasukan. So our team, saya, Anwar Sensei, Puan Feya, Cik Azhar dan juga Adibah Sensei join the force untuk first Ekiden tahun lepas. Apa yang berlaku? One of our team injured. Along the way dia terpaksa berjalan daripada checkpoint pertama sampailah dia sampai ke garisan penamat. Dan ketika sambutan terakhir, kita berlari bersama-sama untuk make sure beliau sampai dengan selamat. Dan lepas tu kita terus panggil paramedik dan sebagainya untuk bantu tim kita yang sudah injured. Dan waktu pelari terakhir lari, kami sebenarnya sudah jauh ketinggalan. Masa sebenarnya sudah hampir suntuk untuk membolehkan kami dapat medal, sebab kita kena habiskan dalam timeline, dalam jangka masa yang dah ditetapkan. So apa berlaku? Kita berlari bersama-sama waktu tu hingga ke garisan penamat. Teamwork yang ditunjukkan waktu tu, kepuasan. Dia bukan tentang kemenangan, dia bukan tentang medal, tapi dia tentang persahabatan, dia tentang teamwork, dia tentang effort bersama-sama. Itu momen yang bagi saya you tak boleh beli kat mana-mana. Dan teamwork ni akan menunjukkan siapa perangai you, dan akan tunjukkan siapa you, dan akan menaikkan adrenalin dan motivasi yang tak disangka-sangka. So guys, I really welcome you guys untuk join the force tahun ni. Alright, so register sekarang guys. Tim Cakap Jepun confirm kita hantar tim, confirm. Tapi kita tak nak pergi dengan satu tim saja. Kita nak lebih daripada satu tim. Alright, jumpa nanti. Ekiden 2025.